bro. Kita tolong aja. Sembah ini. Kita tunggu semua dulu. Okey, kembali lagi bersama saya Shantu Harino dalam Kejaya sebagai telaka. Baik, ini kali saya bersama pasukan nak buat penghantaran power transformer ke PPU Kuala Tahan ni. Jadi kat sini kita ada mobile crane, lori kargo, kita ada lori crane, kita ada juga surf loader dan lori backup. Ada lagi satu Matiasel dengan muatan transformer belum lagi sampai. Dan sekarang ni kita nak kerja-kerja membackup mobile crane dulu, naik ke atas sana. Kerana kalau tengok side agak tinggi jadi crane tak boleh naik. Oleh itu saya terpanggil untuk backup. Sekarang kita tengah standby, tunggu masa sesuai baru kita naikkan crane ke atas site tersebut.
Okey, baik. Ini dia tim Mount Castle dah pun sampai. Jadi kita nak backup dia pula. Backup dia untuk naik ke atas sana bagi membuat penurunan transformer yang digantung oleh kren 200. Okey. Tunggu dia datang dekat, kita sambung lam. Lepas tu kita boleh terus tekan naik atas. Semoga dipermudahkan segala urusan InsyaAllah. Bukit ni agak tegak Dia tegak. Kepala pun mendongak. Memang rasa gementar lah Harap-harap semua berjalan dengan lancar lah. Okay, bawa kita tarik naik atas. Panggil Sandor turun bawah dulu. Di atas kita mau naik tak boleh. Dia tayar pusing. Panggil turun bawah dulu. Ke kiri. Dekat kren sana dia akan parking sana. You pergi kiri aja. So maintain aja. Situ mau tengok apa. Sana depan atas ada jalan kecil sikit. Kat situ nanti kita mau jaga-jaga sikit lah. Sebab apa you mau kena makan set. Sebab apa itu you kontrol full habis lah. Okay. Kita pelan-pelan. Nanti saya akan bagi toki tarik di sana. Pelan-pelan je tarik. Kalau pergi depan lah. Kata saya satu tahu. Mana mesti fokus saya boleh ikut sama dia. Aku Isanto saja. Okey, sekarang Isanto dia pasang dia toki ya. Okey. Pelan-pelan tarik. Dia tegang dulu. Tarik tegang. Pelan-pelan tegang. Tiga sudah masuk ke. Slow tadi. Pelan-pelan relax je. Okey, tegang lagi. Lagi. Okey, sudah tegang. Okey, jalan. Ni jangan tekan kuat-kuat, relax, santai je. Pelan tadi. Tegang, ayam tegang. Maintain je ni. Maintain tu je. Okey. Tekan minyak kuat sikit tekan. Ni kereta boleh bagi lepas Suruh mutar tepi sikit. Depan naik, kau naik. Tekan minyak depan Isanto. Okey, Alhamdulillah. Kerja-kerja backup Mount Castle dah sampai ke atas syukur. Sekarang ni diorang tengah adjust trailer untuk letak di tempat yang sesuai lah, supaya mudah untuk diangkat oleh kren. Boleh. Kiri sikit pakai kiri. Ya. Kiri tengok tayar, sebelah kiri tengok tayar. Oi, bahaya tu. Player. Oh, dahsyat lah operator. Operator kita dahsyat lah. Nampak lah. Boleh kasi tegak sikit boleh ke? Lagi. Lagi. Siap. Sangkut sini. Siap. Siap.
Sudah langgar. Itu pun dah depan longkang. Kat langgar. Satu. Okey, kat langgar macam. Okey, sekejap. Pakai beri dulu, pakai beri dulu. Pakai beri dulu. Baik. Ni kosan. Pelan-pelan ya. Okey, macam tu. Pelan-pelan je. Betul lagi punya kepala. Pakai dulu. Terus ketam, tarik main sini sudah. Turun dulu. Lagi. Okey, dah stop. Terus ketam, tarik main tepi. Ya. Jalan lagi. Jalan lagi. Depan punya tayar sampai cepat. Jalan lagi. Okey, stop. Okey, sekarang kosong. Jadi lurus balik. Jalan lagi. Okey, lurus. Ya. Kalau rosak balik tu. Yang dia no lah aku cakap. Ni kat balik. Tengok kereta ni bawa ke mana. Asap tak ni. Kalau escort depan kau tahu Haji bawa macam mana kan. Bukan kita sengaja buat rosak. Memang nak kena laju. Okey, dah stop. Okey, baik. Kerja-kerja setup crane dah selesai. Sekarang ni diorang dah nak mengangkat transformer ni. Naik, terus naik je. Naik. Yup. Naik. Naik lagi. Terus naik lagi. Turn, naik lagi. Tarik bom lagi. Panggil swing aja. ETF lagi. Okey, baik, alhamdulillah. Kerja-kerja menghantar power transformer ke PPU Kuala Tahan dah selesai. Baik, itu sahaja untuk video kali ini. Kita akan jumpa lagi di video akan datang, insyaAllah. Assalamualaikum.